Elok budi bahasa bagus. 17,000 orang sedang menonton dan lebih 1.4 juta telah pun like. Ya. Itu senang. Safa.my. Senang je. SAFFA.my. Kalau nak suruh Mama pergi ke web Safa.my, saya tak tahu Mama reti ke tak. Tapi Jalan Risau semua dah siap. Baru dia puji, dia dah kutuk Mama dia. Tengok tu. Tentang material. Tadi Mama kata material apa? Premium lycra. Ya, lycra. So bagi itulah. Sekarang bukan 300. Sekarang biar Nizam yang cakapkan. Nizam sekarang berapa tinggal ni? Kalau dia kena pergi ke WhatsApp perlu balas. Ke Safa.my. Betul. Okey, Mama, Abla ada soalan ni. Dia cakap jangan cakap perkataan tu, kena cakap wasabi. Wasabi. Tak, sebab tak boleh kalau Rubbish. jangan. Kena jaga. Saya perlu jaga Bella. Okay, continue. So guna perkataan wasabi. This no joke. Dia tak boleh guna perkataan, nanti kena ban. Jangan. Anak-anak behave. Mama tak faham tau apa kita tengah cakap ni, tak apa. Mama ke bawa faham? Mama tahu tak wasabi tu apa? Itu kan macam benda yang pedas pasal sushi kan makan wasabi kan pedas. Betul lah. Literally. Sadiq, ibu boleh tak cerita apa ni Sadiq? Tak payah. Kalau cikgu ke nak buat jamuan akhir tahun, boleh jadikan ni sebagai salah satu door gift sayang kepada yang lain. Door gift harga yang berpatutan, material pun bagus, sesuai, selesa, cantik. PIBG pula. Kesian PIBG. Boleh lah kadang-kadang sebab guru semua bertungkus lumus. Jadi tak salah PIBG beri sponsor sedikit untuk menggembirakan guru-guru. Lain macam. Bila cikgu dah berucap saya diam. Guru bersuara. Janganlah fikir kebajikan guru. Kadang-kadang guru dapat sempatan pensil daripada anak murid, itu penuh bermakna. Jadi janganlah kedekut. Lama pula Mama balas ni. She don't mean it that way She Allah. Itulah. Padahal dah bersara dah. Yalah, tapi tetap hati seorang guru masih di sini sampai hayat. 3,000 hearts dan 17,000 penonton setia. Alhamdulillah. Walaupun kita sudah masuk pukul 10.30 malam. Wow. Ya, 10.30 ni selalu masa saya dah tidur lebih sejam. Sadiq je pukul 9 Sadiq tengah halau semua orang. Takkanlah nak halau ibu sendiri. Nak halau ibu sendiri. Tak ada itu. Dia tak sanggup nak halau. Atas sebab-sebab itu. Jawapan A, B. Jawapan A, B, C, D. Yang mana satu? Yang mana satu? Kenapa tak halau kita orang? Kenapa dia nak halau? Kenapa nak halau? Mesti ada sebab. Rasanya kalau kita je ni dia halau tak? Dah lama dia halau kita. Saya tak apa. Alah, buat tak faham. Lain-lain pandai, tiba-tiba pandai tak pandai. Kalau nak berlakon pun bertempat. Blushing